Rewang. Pukul berapa sekarang bang? Pukul 1 lah rewang. Aduh. Ni tadi baru lepas siang patin. Goreng sekejap patinnya ni. Turn dia orang pula yang ni. Acik dia tadi. Dah memotong. Mengatuk. Oh pakcik syok Di bawah rembulan. Rewang pukul 1 pagi. Tadi toskan ikan patin semua dekat dalam tu. Okey. Lepas tu tengok ni. Sama dengan kain kita. Sama. Petak-petak coraknya sama. Boleh sama. Cantik, mantap. Ikan patin. Ada bentuk-bentuk Mak. Okey, ni ikan baung. Okey, ikan baung. Ni seko. Ni keras lagi ni. Yang lain ni keras. Nak dipotong-potong untuk besok masak asam pedas. Untuk majlis kahwin Abang Aikal. Dipotong-potong. Ni kan kalau kepala ni memang mak dengan Kak Yang memang berebut. Mak lah berebut ni kalau kepala ni. Ikan patin, ikan baung, patin pula. Ikan patin nak masak asam pedas. Ikannya besar. Lepas tu kita kacik-kacikkan dia lah. Besar ni. Ni dah tengok. Punya ekor je gini. Nak masak asam pedas untuk majlis kahwin Abang Aikal. Ni yang besar. Kita nak kecik-kecikkan dia. Lagi satu ni kepala. Ni kalau mak ada ni, confirm ni mak punya ni. Dah masak asam pedas. Kita goreng dulu ikan patinnya. Goreng bambal je. Okey, dengan Abang Aiman. Sekejap lagi baru buat ikan patin ni. Siapa ni? Abang Awush. Buat parti mi curry. Buat parti je dulu. Parti. Ni pakcik mandu. Pokoknya ibu. Ni nak buat rempah-rempah mi kari. Tuan rumah nak nyambut menantu. Sibuk. Mak pengantin sibuk. Besok mata bengkak. Pandai. Lebam-lebam. Nak masak mi kari. Okey. Dah siap masak patin. Patin. Ni apa? Baung. Nasi putih. Dah lama sangat-sangat tak buat macam ni. Tu waffle. Sempoi-sempoi je. Orang waffle. Oh, waffle okey ke? Orang waffle okey ke? Dah lama tak buat. Sikit dah hilang. Tiba-tiba jadi slow. Sudah lama tidak buat. Tak tahu nak pakai kiri ke nak pakai kanan. Nampak tu anak paling hero tu apa? Yang mana atas tu anak Ayu? Dia tanya macam mana ceritakan peristiwa. Masalah tak tahu kapal terbang ke mana. Mama cerita Tengok mak dia ni Mak itu yang tadi tu ni mak dia. cerita. Masalah tak tahu kan cakap masalah. Ni adik dia. Kita dah lama tak on macam ni. Majlis kahwin anak saudara. Waffle. Tak nak kan nak gerak. Nah. Nak bagi akak kita. Pada Kak Yang. Dah habis dah. Hari ni busu buat. Tak ada kaki tangan, tak ada beg tangan. Tak ada beg tangan boleh lah buat. Okey. Ni laki kita, ni Pak Aris. Boleh tak Pak Aris? Boleh tak? Tak ada ni. Tak ada getah. Tak boleh tak ada getah. Gatal. Salafi. Nampak nama dia? Sarat.
Depan belakang. Depan belakang bonet sana pun penuh. Ni penuh sampai ke bawah. Ha, dengan kotak dia. Angan dengan Kak Je. Kak Yang. Cepat Umar. Cakap apa? Terima kasih, Mak dia. Terima kasih, Mak dia. Tengoklah sini Umar. Apa tu? Hadiah tuala dengan popcorn. Sedap tak? Tuan lah. Ha? Tuan pula. Ubi ni banyak tau. Semalam kopek ni ubinya banyak. Okay. Ni orang nak asingkan ni. Ni banyak ubi ni. Boleh makan lagi ni. Nanti rebus je. Ambil siapa yang datang makan je. Banyak ni. Sangat banyak. 1 tong. Ni orang tuskan sekejap. Okay. Jangan lupa ambil. Buat ubi rebus. Okay. Kau pergi pasar ke dik? Ha? Nak koyak-koyak siannya. Makcik ni pergi pasar. Lepas tu dia bawa-bawa cece. Oh, borong. Banyak betul dia borong makcik ni. Siannya, rabak-rabak. Semua dia kaut. Akak record pun. Tu je kau. Tak ada untung. Ambil dulu mak tinggal. Saya nak ambil. Ambil. Oi, ini bawa balik apa ni? Bawa balik apa ni? Uish, seorang ekor. Video ke gambar? Video. Ya, buat video. Ni Paling last tengok paling penuh ni, beg. balik lambat memang dapat banyak. Yang balik awal tu rugi. Ah. Kau mana? Dah.